KST Restoran Simpang 4 Tunjung. KST Restoran Simpang 4 Tunjung dari Pasir Mas hanyalah 15 minit perjalanan. Dari RTC hanyalah 5 minit. Perjalanan dari Kota Baru hanyalah 10 minit. Dan dari KST Wakaf Cik Ye hanyalah 5 minit perjalanan. Restoran KST dibuka daripada jam 5 petang hinggalah kepada jam 1.30 pagi. KST Restoran terkenal dengan hidangan ikan bakar yang hebat lagi murah di Kota Baru. KST Restoran mempunyai 3 rangkaian restoran iaitu di Wakaf Cik Ye, Simpang 4 Tunjung dan Besut Terengganu. Anda boleh memilih apa jua jenis ikan, sotong dan udang yang segar-segar dan pastinya ia berbaloi dengan harganya. Setiap hidangan bakar akan dicuci, kemudiannya akan dibakar terus ataupun dibakar berempah. Rempah yang digunakan adalah resepi rahsia KST. Menggunakan dapur arang tradisional, ini sememangnya hebat rasanya bila membakar semua jenis makanan laut. Lazat dan enak, itulah ikan bakar KST Restoran. Hidangan ikan bakar yang terbaik di Kota Baru. KST Restoran menyediakan hidangan yang begitu enak dan lazat. Apabila malam, KST akan mula dibanjiri dengan pelanggan yang dahagakan kelazatan hidangan yang ada di KST Restoran. Kunjungan anda ke KST Restoran pastinya berbaloi dan diingati selalu. Sebab apa? Makanan sedap, best. KST Tunjung disukai oleh pelanggan kerana keenakan masakannya iaitu dari tukang masaknya yang berpengalaman penuh. Selain ikan bakarnya yang hebat, KST juga sediakan pelbagai jenis ulam yang segar dan enak beserta dengan pelbagai jenis sambal dan penyicah asam yang sungguh menyelerakan. Mari kita lihat antara menu-menu hebat di KST Restoran. KST Restoran menyediakan hidangan yang begitu enak dan lazat. Hidangan ikan bakar yang terbaik di Kota Baru. Tidak kurang hebatnya hidangan air lai cikang serta ABC Special oleh KST Restoran. Rasailah menu lai cikang dan ABC Special dari KST Restoran.
Oleh itu, marilah merasai hidangan terbaik di Kota Baru di KST Restaurant. KST Restaurant Simpang 4 Tunjung.